Kamu, berhenti main. Kita Ipin. Ya, kamu. Sudah siap barang sekolah? Belum. Nah, lihat saya. Sudah siap. Semuanya baru. Cantik kan? Saya beli di Hebat. Gedung pakaian anda. Dapatkan segera. Sekolah dah nak mula. Sekolah dah nak mula? Jom bagi tahu Akak. Akak. Ya. Akak, tak lama lagi kita orang dah nak sekolah. Akak pun. Kenapa? Barang sekolah macam mana, Kak? Barang sekolah akak dah lama siap. Alah, Akak ni. Barang kita orang lah. Barang korang kemas sendirilah. Oh. Nak kemas apa, Kak? Alah, baju, stokin, kasut, beg. Kan ada banyak benda nak kemas. Entah, Ipin. Itu pun tak tahu. Memang tak tahu. Rasa kita orang dah buruk. Betul. Seluar Ipin pun dah koyak. Boleh beli yang baru tak? Boleh pakai lagi ni. Tapi Kak. Mana yang koyak tu? Meh opah tolong jahitkan. Nampak? Ros, tolong masukkan benang ni. Baik, Opa. Nampak. Boleh nampak. Nah, hati-hati. Tajam tu. Susahnya. Mbak sini. Wah. Nah, Opa. Terima kasih. Dah. Lepas ni ikut akak kapur kasut, Kapur kasut? Itulah korang. Tak pernah buat. Kasut ni boleh pakai lagi. Letak kapur, putih lah. Tengok ni. Oh. Senang je ni. Kapur betul-betul. Jangan comot. Tahulah Kak. Ingat kita orang ni budak kecil ke? Tak sedar diri. Seronok main? Beg sekolah dah siap? Ya, Kak. Pensel ada? Ada. Pembaris? Ada. Pemadam? Mana Ni aku punya lah. Aku nampak dulu. Mana ada? Aku yang jumpa. Tak ada. Ni aku punya. Dah siap. Selamat malam, Opa.
Akak. Lupa pula. Selamat malam, Kak. Terima kasih tolong kita orang kemas barang ya, Kak. Sama-sama. Dah, pergi masuk tidur. Esok nak bangun awal. Yeay!